Beken ni gitulah, time ada lah, time tak ada lah. Okey, assalamualaikum. Okey, hari ni beken tak ada kerja mana. Kita buat hak sedia ada je hari ni. Alpak ni siap lama dah. Okey. Kata apa okey, wis iPad ni barang salah sebab owner bawa sendiri barang. Okey, jadi hari ni kita beken ni gitulah, time ada lah, time tak ada lah. Jadi hari ni sebab tak ada kerja, jadi mi nak pergi jual sikit lah besi-besi buruk ni. Hak terkumpul ni sebab semok dah, sebab mi nak clear kawasan beken. Okey, jadi okey, biasa kalau yang dari dulu follow mi semua dah tahu mi dah buka dekat luar. Sekarang ni mi balik kat rumah, mi buat belakang rumah je. Dan customer hak sedia ada pun hak kenal marilah support mi sini. Backing dengan mi, tapi mi dak 100% lah. Maksudnya kita buat ni bukan untuk orang kata benda long term lah, sebab ni pun tanah adik-beradik ni belaka ni. Cuma mi tupang buat masa sekarang. Okey, jadi dalam masa yang sama pun sebab sekarang mi tengah mi buat kerja lain jugalah. Dan nak tahu kerja apa, insya-Allah mi akan update juga dalam ni. Okay, jadi kita tengok lah. Ni pun sementara tunggu anak mi balik sekolah. Pukul 1 kita buat setakat dang tu. Okey. Jadi macam biasalah. Pagi ni mi nak cuci dulu sikit beken sebab semalam hujan lebat sangat. Jadi atas ni biasalah kita buat ni tak rata mana, jadi mi nak cuci dulu jap. Jadi hok mana baru singgah dekat channel mi ni, macam biasalah. Nama saya Mi. Okay, orang panggil Mi lah. Jadi kerja Mi ni memang Mi repair kereta je. Pun lama dah di tempat Mi buat kerja lah. Ni office buruk Mi lah. Okay, jadi terima kasih si awak hok sudi klik dan selamat berkenalan. Mana belum subscribe lagi Mi punya channel, bolehlah subscribe dan tengok perkembangan video Mi ni. Dan jangan lupa support sebab Mi pun lama dah Mi buat, cuma Mi baru aktif balik dah ni. Jadi jom kita asingkan dulu. Sebab kita repair kereta ni, besi-besi ataupun barang-barang lama tu kita akan minta dengan tuang lah. Sama ada kita tanya tuang barang ni nak lagi ke ataupun biasa kebiasaan je tinggal, dan kita minta halal lah. Jadi bila terkumpul banyak tu, kita akan jual lah besi buruk tu. Jadi sekarang ni kita nak asing besi nombor 1, besi nombor 2, aluminium dan kasayang. Jom kita tengok. Sebelum mi lupa, kereta ni mi nak kemas dulu dalaman dia sebab owner dia nak mari ambil lagi. Sebab kereta ni hari tu ada masalah gear, level gear dia. Jadi sekarang ni nak pasang balik konsol gear dia. Nak kemas-kemas sikit dia punya piping kong, nak hidupkan balik. Lepas tu kita boleh panggil owner lah. So mari nak pasang pada bateri apa semua. Ni tengok hidup lagi. Alah dia problem. Okey, kita hidup, kita buat masuk dalam beken tu.
pulak ni. Alright, kita masuk dah. Dia punya level gear ni problem juga ni. Jadi kita kemah ni dulu lah. Kita pasang kosong gear apa semua. Lepas tu baru kita meleh gearbox ni. Kita asing besi buruk. Jadi siap awak ni nak kemah ni dulu. Jom tengok. Pagi ke malam aku kerja keras, tangan kotor jiwa aku tak malas. Kereta rosak datang silih ganti, aku baiki sambil baiki hidup sendiri. Pernah gagal, pernah hilang arah, tapi Tuhan tak pernah biar aku jatuh parah. Sedikit demi sedikit aku bina nama, dari bengkel kecil bos mi dikenali semua. Ini cerita bos mi, jatuh bangun aku lalui sendiri. Ini cerita. Okey, jadi kita dah siap untuk kereta atas tu. Masuk gear. Kemah kosong gear dia. Siap semua kemah dalam. Aircon pun dah sejuk, jadi settle untuk kereta ni kita tunggu owner mari ambil je lah. Ni pun dah 12.30, minat siap-siap ambil anak pula. Jadi kita sambung lagi lah. Untuk asingkan besi buruk tu. Stay tune guys. A few moments later. Okey, mi pun siap dah ambil anak sekolah. Jadi kita boleh sambung kita punya projek jual barang besi buruk tu. Ni ada 2 biji mi nak tunjuk ke set awak. Okey. Kalau set awak pernah tengok dah projek motor jadi jet ski tu. Ni ada pernah buat je kot. Projek ada YouTuber terkenal kita tu. Jadi sekarang ni mi terfikir kereta ni nak potong. Apa kata kita ambil enjin dia, kita bubuh dah ni. Lepas tu kita test mesin jet ski pakai enjin kereta. Tapi untuk menerukan projek ni memang kita perlukan dana lah. Jadi mi tak tahu bila boleh start. Kalau set awak nak tengok mi modify semua benda tu, set awak terus support mi. Dah. Ni menatang apa pula ni? Sebab apa duduk sini Okay, set awak. Jadi kita start dengan apa? dengan dengan buah body kereta dulu. Okay, dia besi buruk ni dia ada 3 kategori Kategori pertama besi lah, besi nombor 1. Dan nombor 2, besi nombor 1 ni besi padat lah. Macam barang-barang bawah ataupun chassis kereta. Tu jenis-jenis besi lah. Yang nombor 2 ni macam biasa lah. Yang ringan sikit. Sebab dia setiap apa besi ni dia ada timbangan dia. Macam kalau jenis kasayang ni dia mahal lah sikit. Jadi kalau kita nak jual besi buruk ni kita kena asing. Tempat besi buruk ni kalau kita jual seketul sekali gitu, okey dia akan kira timbang lah. Bila timbang ni memang murah lah dia ambil. Jadi ni lama sangat dah mi dok cara bengkel ni. Mana lubang ni?
bosmi, luka di hati jadi saksi. Kalau hari ini aku berdiri, sebab aku tak pernah berhenti. Kalau kau dengar lagu ni dan kau rasa hidup kau berat, ingat satu benda, kita tak seorang. Ini cerita bosmi, bukan dongeng, ini reality. Ini cerita bosmi, dari kosong aku bina sendiri. Kalau esok aku berjaya, lagu ni jadi bukti. Aku pernah jatuh, tapi aku bangun kembali. Okey, jadi kita siap untuk setakat petang ni. Kita siap dah asing, sayang, besi. Makan. Okey, ni dalam ni hak ni kita sayang kita buat dah setapak. Jadi untuk petang ni memang kita tak sempat lah untuk jual tu. Jadi kita akan jual lain hari lah. Jadi hari ni kita buat aktiviti bersih beket sahaja. Jadi saya awak, terima kasih awak sudi klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau rasa ada ilmu yang bermanfaat, ni akan share. Kita akan terus kongsi bersama. Jadi terima kasih. Kita jumpa di next episode. Terima kasih. Assalamualaikum. Luncur.